Tong, jadi pivot jap. Aku nak bagi dia nampak. Tuh. Nice one. Good. Bola. Sudah stepping betul lah. Kau dapat, Pak. Dapat. Kalau kau tak boleh sangat, bam. Kalau kau dah tak boleh sangat, dia akan nanti lama-lama kau akan dapat step dia tu sendiri. Tanpa perlu bam. Tapi kau kena imagine lah. Ini aku dah setting lah. Kenapa kau kena shooting kat sini. Kalau daripada sana, ni orang keempat. So kau akan makan orang keempat. Dia akan jadi one on one. Kau bayang 1, 2, 3, 4. Contoh, pivot, blocking. Orang keempat dekat sini tu, kau akan makan tu. Sama lah. Kalau daripada sana bola tu, ni pivot dah blocking. Orang keempat sana. Betul tak? So pivot boleh dapat bola tu, free space. Okay. Tong, jadi pivot jap. Aku nak bagi dia nampak. Okay, aku kena bergerak lah ni kan. So kau contoh, kau akan makan aku lah sebenarnya. So kalau bola sana, aku situ lah. Faham tak? Okay, go. So dia akan dapat, bila kau tarik je ni, atong dia akan macam tu. Dia datang, dia sampai. Pivot akan sampai. Tak payah pun, aku nak bagi kau nampak . Kau imagine, kau dah makan kat sini, nombor 4. Orang nombor 4. 1, 2, 3. Atau akan blok orang nombor 3. So kalau kau makan ni, kau nak masuk sini pun boleh. Betul tak? Dia macam tu lah. Benda ni, kita training tak ada orang. So kau kena ada kreativiti kau pandang. Tahu tak? Jadi, yes. Semua kau. Yes. Tengok tangan dia yo. Tangan dia memang dekat sana. Kat belah kanan tu. Baca dia. Go. Yes. Lah, go. Push. Go. Yes. Good. Nice ball placement.